Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala thumma amma ba'du. Hadirin hadirat, kita akan menjelaskan lagi sedikit ayat 179 dan kemudian kita akan sambung dengan ayat 180 dan seterusnya. Kita baca dahulu ayat 180 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyyah. إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Kita tengok kalimah per kalimah dahulu ayat 180 ya. Ayat 180 kalimah kutiba ala seperti mana sebelum ini, bermakna furida. Kutiba bermakna furida, telah difardukan, dan apa yang difardukan wajib ditunaikan. Hadara hadir, hadara telah hadir ia, bermakna jaa telah datang ia. Al-maut yakni alamatul maut, tanda-tanda kematian. Menjelang satu situasi keadaan, menjelang datangnya ajal. Al-maut di sini bermakna kedatangan tanda-tanda kematian. Taraka telah meninggalkan ia. Taraka telah meninggalkan ia. Khairan bermakna malan, harta. Khairan di sini bermakna mal, harta. Mim alif lam, malun bermakna harta. Dan harta yang ditinggalkan disebut tarikah atau tirkah, dari kalimah taroka tadi itu. atau pesaka ya bahasa kita ni.
Kemudian al-wasiyatu dah jadi bahasa kita. Wasiyat. Al-walidaini, kedua ibu bapa. Wal aqrabin, jama' daripada qaribah, bermakna kaum kerabat. Al-ma'ruf, bil ma'ruf di sini maknanya bil adli. Ma'ruf bermakna keadilan di sini. Bil ma'ruf bermakna adil dan baik. Wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal itu. Dan mesti dibagi kepada mereka yang berhak menerimanya secara adil. Haqqan maknanya wujuban. Haqqan maknanya wujuban, yakni kewajiban ataupun tanggungjawab al-muttaqin, ke atas orang-orang yang bertakwa.